它90直接。它的 meter 90，然后到150，它的 number 它 show 不到出来 exact number。OK， 你们车是 OBD 吗？Yo kawan-kawan sekalian. Okey, hari ni kita cerita pula tentang cara dan kos berapa nak jaga sebiji FL5. Adakah anda perlu beli FL5 ataupun beli Civic FE FERS tu? Betul kan? Okey, Civic FE bukan tak baik. Civic FE kalau betul-betul anda tak ada kereta yang berlebihan, Adrian sarankan korang ambil Civic FE disebabkan Civic FE dia lebih ekonomi, street driving pun dia lebih selesa. Jap, aku tukar mic dulu, tukar boya mic sini sebab kamera jauh sangat. Okey, jap. Sekarang ni aku nak pergi post baju dengan topi. So topik hari ni lah FE dengan FL5. So FL5 ini kalau korang ada kereta yang berlebihan, ada family car, korang extra nak beli sebiji kereta yang sport, FL5 boleh. Disebabkan FL5 dia memang khas untuk manual. Kalau korang nak bawa pekan, kena kental lah. Biasa kalau korang ada bawa kereta yang manual macam Adrian, tak ada rasa lah dari kecil sampai sekarang bawa kereta manual kan. So tapi kalau korang tiap-tiap kali depends, kalau macam dekat Penang, KL, city-city yang pening-pening kepala kan, tiap-tiap hari menghadap traffic jam, aku sarankan korang beli FE. FE actually comfort wise dia memang lagi comfort lah. Lepas tu daily drive dia memang no problem lah. Nak pergi jalan jauh pun tak ada masalah. Tangan nak pegang girlfriend pun boleh. Okay, tak payah tukar gear. So manual dia ada pros and cons. Auto dia ada pros and cons. Untuk macam FL5 dia pros, dia memang laju. Dia ada clutch, korang boleh main, korang boleh masuk track. Macam FE auto, so korang nak masuk track agak lucu lah sedikit, boleh juga sebab dia ada pedal shift juga kan. Bab untuk auto show, dua-dua kereta pun boleh masuk, no problem, depends on modifikasi korang. So penjagaan untuk kereta FL5 dengan kereta FE actually lebih kurang sama. Untuk kereta ICE, tukar minyak hitam yang baik macam Adrian pakai EXN, tukar coolant yang baik, minyak gear, kalau CVT tukar minyak CVT lah. Macam FE, macam FL5 tukar minyak gear lah. Servis pun tak berapa banyak barang saja actually kereta yang macam ni. Okay, tukar minyak-minyak tu semua, minyak brake, lepas tu coolant, lebih kurang sama. Actually lebih kurang sama. Tapi korang kena faham, macam kereta FL5, harga macam Adrian beli masa dulu 300 lebih, sekarang 200 lebih. Untuk Honda FE 100 lebih saja. So kalau korang beli Honda FE, korang masih boleh beli sebiji Swift maybe. So dia dua kali ganda. Untuk FL5 korang kena faham. Tapi dia dua kali ganda, lagi-lagi dia manual. So korang kena faham lah. Korang seorang yang kental, memang suka nak race, memang suka kereta, memang suka Type R, boleh lah. Nak jimat depan lebih kurang macam FL5, lepas tu auto, boleh bawa jalan jauh, traffic jam pun korang tak ada susah-susah. Adrian sarankan korang beli kereta FE. Banyak juga boleh modify. Kalau FE, exhaust boleh modify, seat boleh buat, intake boleh buat. Sama punya, dia satu kenderaan, orang tak boleh pandang rendah juga punya. Jimat cost mah. Bukannya sebab Adrian sudah pakai FL5, Adrian suruh lu orang beli FE, bukan. Adrian nak bagi tahu fact. Kalau lu orang betul-betul tak pernah bawa kereta manual lah, jangan. FE dengan FL5 dia punya cara untuk nak maintain dia punya itu servis memang lebih kurang sama. Tetapi dia punya maintenance dia punya barang kalau rosak FL5 dia punya engine parts dia punya lower arm, dia punya sway bar link, itu semua korang mau modify lagi mahal 2 kali 3 kali ganda. Dia punya parts mau modification pun lagi mahal daripada Civic FE. Ada orang COD mau beli barang. Halo bos. Hello. Masuk video boleh? Masuk video boleh. Oh. Baru ambil ya? Baru ambil kan? Tak sampai sebulan. Oish. Ini fender protector. Fender protector. Tapi you jangan bengkok tau dia punya fender protector tu. Oh, okey pak. Dia aluminium kan? Dia nipis punya aluminium. Thank you. Ada ni juga. Business project. Okay, thank you.
Alright, settle. Next destination, aku nak pergi post barang lain pula. So Honda FE, siapa cakap tak boleh port and bank? Diorang mau ping-ping bang-bang, no problem juga, boleh buat. Rasanya kalau Honda FE lo orang mau ping-ping bang-bang lagi murah kalau mau buat compare dengan FL5 dia punya setting. Honda FL5 usually kalau kita mau ping-ping bang-bang Honda saja senang. Honda kita buka tutup sendiri senang. Sebab dia boleh access dengan kita punya tab A button. Kalau tak nak ping-ping bang-bang, kita boleh switch off dengan menggunakan normal mode, sport mode. Bawa secara biasa-biasa. Dia tak akan ping-ping bang-bang. Kalau untuk Honda FE saya tak tahulah. Tetapi macam mana pun Adrian sarankan betul. Kalau korang betul-betul minat Honda jenis yang macam nak FL5 sedikit tetapi nak auto, actually selain itu FL1 pun ada. Tetapi FL1 punya harga pun kental mah. So why not ekonomi sedikit, boleh bawa keluarga punya kereta, lagi boleh modify Civic FE. You kalau lorang mau beli sebiji FL5 lorang fikir tengok, diorang kalau beli sebiji FE lagi-lagi you add on sikit duit, you beli lagi sebiji Swift. Berasa lagi jimat ini macam. Sekarang pula kita cakap pasal berapa kos Adrian modify kereta ini. Anggaran Adrian kalau nak fix price, Adrian memang tak tahulah. Sebab memang banyak gila-gila lah. Adrian modify kereta ni pun sangat habis duit, disebabkan Adrian sangat suka FL5. Ini memang kalau betul-betul hobi gila-gila punya, betul-betul gila-gila main kereta punya, baru boleh gila macam ni lah. Okay, boleh dicakapkan max out. Apa yang boleh buat, kita buat. Ada orang yang gila macam Adrian juga, banyak juga. Tetapi tak sebegitu banyak. Macam kawan-kawan Adrian yang korang tengok setengah main FL5, Faris lah, Mr. Carbon Specialist lah, Fendi lah, Fighter Kelantan, Kelate kan, Terengganu. Kau ingat semua main-main. Semua gila FL5 tau. Dekat Malaysia sekarang ni pun dah banyak FL5. Ada yang modified teruk-teruk, ada yang modified sikit-sikit pun ada. Ada depends on budget lah. So kalau macam kereta Adrian, aku pun tak tahu macam mana nak kira lah. Sebab undercarriage pun itu bar semua, setengah yang pakai spoon, ada yang pakai hard race dekat belakang Adrian punya lower arm kan. Lepas tu sway bar link, tu semua end link, sway bar link dah tukar ke spoon. Engine parts kecuali turbo dengan piston sajalah, itu tak perlulah. So basically kerusi pun dah tukar. Kerusi apa lagi lah selain spoon lah Adrian nak tukar lagi, tak boleh dah. Dah tukar spoon dah. So anggaran lah dalam kereta ini modifikasi dalam lebih kurang 200k ke atas. Body kit saja dah berapa dah. Seat sepasang ini 16,800. Adrian bagi tahu dekat isteri 1,680 ringgit. Dia actually 16,800. Steering hub punya sistem ini Adrian dah pernah tukar 2 kali. First Adrian pakai SRD kit, lepas tu Adrian tukar kepada Matrix. Untuk Matrix dengan steering pun dah 9,000 lebih lah. Lepas tu quick release, macam Adrian pakai SRD kit dengan quick release dulu pun dah 3,000 lebih. So rim pun Adrian dah pernah tukar 2 kali. NE24 sekarang tukar LS Performance, kita forge sendiri punya rim lagi. Tire profile Potenza RE71 RS Adrian pun tukar 2 kali dah. First Adrian pakai 19 inci, 4 helai dalam around 6,000. Lepas itu Adrian tukar ke 18 inci, dalam around 5,000 lebih. Dia punya tire saja. Okay, so kalau korang pakai kereta FE, rim korang 18 inci, lepas tu tire profile pun tak perlu pakai sampai RE71 RS. Dia basic normal punya tire profile pun dah okey. Sebab apa kita pakai RE71 RS? Disebabkan kita nak, kadang-kadang kereta kita bukan nak race, kita dekat highway, kita nak bawa slumber, chill, memang chill. Tak race, memang tak race lah. Takkan nak race non-stop. Race tu haram, tak baik. Pakai kereta sport pun, kadang-kadang kita bawa kereta pun kena ada akal. So dekat highway tu, korang tahu lah, banyak orang cucuk. Dia suka cucuk. Walaupun kita dekat slow lane sebelah kiri pun, dia nak cucuk kita. So kadang-kadang kita nak bagi ajaran kepada mereka supaya mereka tak cucuk korang. Korang masuk gear rendah, tekan sekali, bagi dia kena batu. Tayar 71 RS ni boleh bagi kereta belakang sangat banyak batu. Kalau mereka nak batu lah. Kalau mereka tak nak batu, kita selamba lah. Kalau mereka cucuk, kita bagi batu lah. Tu satu point. Itulah tips-tips untuk topik kereta hari ni. Hari ni, sekarang ni aku nak pergi ke kedai aku.
nak checking kedai aku sebab dah renovate. Tapi tengok dah buat sampai macam mana dah. Hoi, ni tinted belum buka lagi. Tinted sudah nak buka. So lain kali korang boleh tengok dalam. Ni bukan Joy Vape tau. Ini jadi mat. Ini nak beli air lah, nak beli 3-in-1 Maggi lah, semua lah. Itu preheat pack punya nasi lah, CP lah, keropok lah, krepek, semua dekat sini. Pos barang dah lalu aku datang. Tak ada orang? Tak ada orang? Seorang je? Hari semua mana? Hari pergi Pening ambil barang. Ada vape kita jual dekat belakang sini lah. Lepas tu depan tu kita buat mat lah. Mat. Okay. Sebab sekarang punya regulation ni, dia SKU pun jadi kurang tau untuk vape punya barang. Dia kena ada license. Lepas tu kita ubah ke belakang. Depan sini masih ada space, kita buat letak jadi mat macam ni. So senang sikit. Next time aku sendiri nak main makan keropok kan. Okay guys. Satu sebabnya aku suruh korang beli FE. GT Wing tu pun dah berapa dah. Kalau GT Wing FE berapa saja. Ni exhaust pun 2 kali ganda kalau harga untuk FL5. Tomei macam ni 7,000. Kalau FE korang pasang yang ada tabung tengah tu, T-box tu pun boleh dah. Ni intake dulu aku beli intake 6,000 lebih. Yang carbon cover tu depan tu, yang carbon tu semua pun dah 3,000 lebih. Ini saja. Ini mahal. Ini saja aku rasanya dalam berapa 4,000. Harga spoon punya, especially harga spoon lah. Memang tak boleh dengar. So lampu Alpha Rex lagi. Macam lampu Alpha Rex ni, lampu ni berapa aku tak tahu. Lampu belakang JS Racing 5-6,000. Okay, aku cabut mic dulu. So sekarang ni aku nak balik rumah balik rumah, rehat, makan. So korang rasa tadi punya mikrofon okey ke tak? Boya ni. Ni Boya mikrofon ni. Kecil tau. Dia punya mic ni memang sesuai untuk buat konten tau. Kalau dia punya suara okey, compare dengan sekarang Adrian pakai original mikrofon. Korang boleh pergi ke Adrian punya TikTok. Actually kalau korang nak beli gadget-gadget kan, banyak gadget-gadget yang Adrian ada promote lah. Tengah barang memang useful punya. So kalau korang nak beli gadget, boleh pergi ke TikTok Adrian. Dan t-shirt ni lah, tiap-tiap kali Adrian buat video, Adrian mesti bagi tahu. Kalau nak support t-shirt, singlet ni, lagi ada t-shirt je ni. Ni t-shirt FL5 ni. Ni wishlist project dekat depan. Belakang ni ada FL5 macam ni, FL5 spoon. Ada free sticker, free keychain, free macam-macam lah. Free pen, free bag ini bagi korang lagi. So kalau korang nak, pergi ke Shopee Adrian. Kalau nak tengok barang-barang gadget yang useful, pergi ke TikTok Adrian. So sekarang ni Adrian nak balik rumah. Kita sambung next video, tengok nak cerita apa pula. Ciao.